Ketika Pizza Hut rasa mereka bijak di China, tapi sebenarnya mereka rugi besar. Bila Pizza Hut masuk ke pasaran China, mereka tak nak dilihat sebagai restoran Amerika yang kurang berkualiti. Jadi, mereka jenamakan sebagai restoran berkualiti tinggi dan sihat yang menghidangkan bufet buah dan salad secara percuma. Tapi, sebab kos untuk semua ini mahal, maka Pizza Hut buat satu peraturan. Setiap pelanggan hanya dibenarkan ambil satu pinggan sahaja. Tetapi, mereka langsung tak jangka betapa kreatifnya rakyat China demi makanan percuma. Tak lama lepas itu, rakyat China cipta konsep salad stacking, seni membina struktur makanan yang rumit untuk memuatkan sebanyak mungkin buah-buahan dan sayuran atas satu pinggan. Dan ada yang hasilkan persamaan matematik serta diagram kompleks untuk memaksimumkan ketinggian dan kestabilan. Strategi mereka ialah mula dengan lobak merah sebagai tapak asas, susun lapisan hirisan timun, kemudian siram kuah salad tebal sebagai gam untuk melekatkan semuanya. Forum-forum dalam talian juga diwujudkan untuk berkongsi tips dan strategi antara satu sama lain. Akhirnya, Pizza Hut rugi teruk sampai mereka terpaksa buang buffet salad itu terus dari restoran mereka. Komen pandangan korang.